Sebelum kita upgrade, kita kena pastikan tahu perbezaan ejen dan partner. Untuk ejen, kita kena bayar RM42 setahun. Dan limit daftar 500 pengguna sahaja, ejen dan user. Okey, dan kita akan dapat juga 10% daripada perbelanjaan tim kita, cashback tim kita. Tapi untuk partner, kita akan dapat 20% daripada cashback tim kita. Okey, dan kita boleh daftar sebanyak mana, tak ada had. Dan apabila tim kita upgrade juga, kita layak sehingga 50%. So untuk partner ni, kita bayar RM214, okey, sekali seumur hidup. Bayar hanya sekali. Berbanding ejen, kita kena bayar tahunan. Okey, so dan korang boleh juga bermula dengan ejen dan upgrade kepada partner. Okey, sekarang kita masuk menu Mi. Okey, di bawah tu, sebelah kanan bawah sekali tu ada menu Mi atau Saya. Dalam box hitam tu, okey, kita tekan view all tu di atas tu. Okey. So so kita akan ada dua pilihan, nak jadi affiliate partner ataupun affiliate agent. So kita mulakan dengan affiliate partner dahulu. So seperti yang saya explain tadi, sebagai affiliate partner ni, kita akan dapat sehingga 50% daripada tim kita kalau mereka upgrade juga, dan dapat 20% daripada tim cashback. Contoh, kawan kita tu dapat cashback RM10, kita boleh dapat RM2. Okey, bermakna 20%. Dan kita boleh daftar seramai mana yang boleh. So sebagai partner ni kita bayar sekali seumur hidup. Okey, kita tekan di bawah tu ada join partner now. Okey. Okey, di sini kita nampak RM299. So kita masukkan kod. Ni orang yang jemput kita. So kalau tidak ada, kamu boleh gunakan kod saya 0Y1RHK. Okey, bila kamu masukkan kod ini, secara automatik kamu akan dapat diskaun RM100. Okey. Jadi harga tu kurang sebanyak 100, jadi RM199. Campur SST 8% jadi RM214.92. So korang ada pilihan, banyak pilihan untuk buat pembayaran. Boleh guna TNG ataupun local bank, tetapi BSN tak ada. Bank-bank lain tu ada. Okey, untuk partner ni korang hanya bayar sekali seumur hidup. So itulah modal korang yang pertama dan terakhir. Okey, kemudian kamu tekan di bawah sekali tu terms and condition. Okey. Dan tekan subscribe now. So nanti korang akan link dengan online banking untuk buat bayaran. Okey. Okey, untuk affiliate agent pula, okey, untuk affiliate agent sama juga, okey. Untuk agent, korang dapat 50% juga kalau ada tim korang yang upgrade kepada agent. Tapi kalau ada tim korang jadi partner, kamu tak dapat commission. Tu dia punya kelemahan. Okey, dan kamu hanya dapat 10% profit sharing daripada tim cashback. Tadi 20% kalau partner, agent 10%. Dan kamu hanya layak daftar orang seramai 500 orang sahaja. Dia ada limit. Okey. So bila kamu masukkan kod itu, kamu akan dapat diskaun RM60. Okey, ini kodnya 0Y1RHK. Kamu boleh gunakan kod orang yang jemput kamu ya. RM42. So sama juga, kita boleh bayar menggunakan wallet TNG ataupun local bank. Okey. So bila kamu dah upgrade, bermulalah kamu sebagai affiliate.